Kau baca je buku bahasa Melayu tu. Kau jangan macam-macam Kau belajar dengan Syafat ini dah. Kalau bahasa Melayu aku kata aku tunggal-tunggal kosong-kosong. Memang aku lipat-lipat kau. Lepas tu kan aku letak kau kat dalam almari kau. Senang. So baca buku bahasa Melayu kau sibuk dengan geografi. Pada sebab gondol kamu kau jadi macam bukit. Kau jangan nak tenung kertas tu. Ibarat macam kertas tu boleh jawab sendiri, pen tu boleh bergerak. Kalau kau tak jawab, paper tu kosong, kau tengoklah bumi ni memang kata balik. Memang kata benam dengan kau sekali, Haren? Tak kisah ada Aryan ke, Alif Aika ke, Hazif ke, Hazim ke, tak kisah. Kalau tinggal kosong sikit je, memang kertas tu memang aku buat bubur bagi kau makan. Biar kau rasa sikit. Kalau kau nak tengok, pada ada bagi tahu kan, minggu lepas apa yang masuk. Dah siap surah hafal lagi. Tulis saja. Sekurang-kurangnya dapatlah 1-2 markah daripada telur. Kau nak makan telur rebus? Kejap lagi kertas 2, BM, karangan. Kalau kau tinggalkan kosong juga. Memang kertas tu aku buat sup bagi kau makan. Dia kau telan time tu juga. 10 kali aja 10 kali kau lupa. Kau jangan nak mani-mani tinggalkan kosong Dan lagi dah si buta ni. Jangan kau fikir nasib cepat je. Tapi ejaan tak betul. Kau kena cek kata nak senyum. Nampakkan gigi kau. Kan gigi kau putih sangat kan? Kau tak siap pun. Memang aku koyak-koyak kertas macam mana aku siap-siap daging kau buat sup je. Kau tak percaya kau berani? Kalau kau berani kau buat. Kita tengok. Siapa yang kena siapa? Tak payah nak main-main. Waktu exam. Nak kena jahit agaknya mulut tu. Lepas tu kau tak payah nak tanda-tanda kertas. Ibarat macam kertas tu boleh bergerak sendiri. Boleh tulis sendiri. Macam kau ada kuasa halimunan. Kau jangan nak perangan benda tu. Bantai kau.